Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku ada di Shah Alam. Aku nak singgah di kedai Salai Power. Orang kata kedai ni viral. Biasa kalau kedai viral, macam biasa wajib beratur. Pasal viral, beratur. Pasal beratur, viral. So, jom kita tengok. Cas! Tilapia cencaru bakar. Sedap pula nampak pari tu. Beratur guys, beratur. Ni apa? Gulai maman lah? Salamak maman. Salamak maman. Sotong bakar. Makan. Ada ikan bakar. Sikit. Gulai maman. Rasa dulu kuah dia. Lemak. Tilapi ni. Ui, pedas sampai ketekak. Ui, ni seafood. Kuah dia berbeza-beza. Oh, okey. Seafood ni dia lebih creamy daripada yang gulai maman tadi. Dia creamy. Rasa sotong dulu. Okey. Potong dia lembut. Sambal dia manis. Tak
tak pedas. Ambil kuah sotong, kuah siput lah. Kuah siput ni dia creamy, dia tak pedas. Jadi budak-budak boleh lah makan. Cuma dia tak ada kick je. Kalau kau nak kick, kau ambil maman. Masalah lemak maman ni dia pedas. Dia budu tau. Oh, budu. Bukan sambal belacan. Belacan ni. Oh, okey. Budu pun ada. Tempoyak pun ada. Sambal belacan pun ada. Makan dengan ulam. Terung, petai, bendi, daun selo. So, jom makan. Bismillah. Sedap. Sedap. Ini sambal belacan dengan tempoyak. Langup. Tapi favourite aku memang sotong ni. Sotong bakar dia lembut sikit. Rasa dia macam dia punya fresh dah kurang. Tapi dia lembut. Dia cair kat mulut. Dia rasa sedikit. Maman. Maman ni dulu aku suka makan jeruk tu. Sedap. Siput sedap. Siput dia sedap. Gemuk-gemuk. Siput dia gemuk-gemuk. Ikan bakar. Kalau puasa sampai sini dulu lah kot. Nanti kejap lagi aku tengok kalau kita boleh ambil gambar-gambar sekitar kedai ni. Aku rasa kedai ni pun bulan depan mesti viral punya ni. Sebab dia mesti akan buat preparation untuk package Ramadan bulan depan. So apa-apa tunggu je lah kot dia punya promotion. Aku makan dulu lah. Ciao. Aku ambil green tea. Green tea ni kau boleh refill, tapi kau bayar RM1 lah. Kalau nak air panas, diorang ada sediakan kopi. Nampak macam kopi kampung lah. Dia letak macam atas bara tu kan. Dan kedai Salai Power ni Jalan Kebun Tambahan, Shah Alam. Jalan ni pun aku rasa banyak kedai-kedai menarik juga.
Kat ujung tadi yang nampak Negeri Ketam. Aku rasa tak jauh daripada depan sikit ni ada Mamin Celup Tepung. Dan itu buka 11 pagi. Salai Pawu ni pukul 10.30. Dia buka 10.30. Dan dalam kebun tambahan ni pun banyak juga kedai-kedai viral. Aku rasa tak jauh daripada sini pun ada kedai doner kebab. Nama dia Doner Je ke apa. Dia punya owner dia belajar dekat UK ni. Dia bawa doner tu datang ke Malaysia. Resepi tu, which is bagus lah. Tapi kedai tu buka 4.30. Aku pun kalau ada kesempatan aku nak juga singgah kan. Tapi tengoklah macam mana. Shah Alam ni memang banyak kedai makan. Kau makan memang tak habis lah. Merata. Kat jalan kebun ni aku rasa penuh. Restoran Balkis, restoran kunyit-kunyit bawal padu, restoran sempadan, Maggi Ketam Power, Saudagar kambing bakar. Ini kedai viral. Dalam antara banyak-banyak ni, ranking selepas Salai Power ni, kambing bakar ni pun banyak. Saudagar kambing bakar ni pun banyak orang review ataupun tag bagi review kat Google. Beribu juga, 1000 lebih ke 3000 lebih aku tak ingat. Dia lebih kepada western campuran nasi lah. Macam nasi goreng tu dia campur dengan kambing bakar, chicken chop. Memang jalan kebun ni memang banyak kedai-kedai viral. Ni apa benda pula ni? Aiskrim. Ini pun aiskrim coklat vanilla. Cukai dulu, bismillah. Lembut. Lembut. Creamy. Charge sesti RM5. 105. 105 30 sen. Okey lah. Kan murah. 105 30 sen. Kau makan kenyang, nasi 3. Sotong dia pun tak ada besar sangat. Kalau besar RM40. Kalau sederhana ni dah RM20. Siput satu mangkuk kecil. So 2 orang kita ambil 2 lauk 2 mangkuk. Pari. Okey lah. Boleh datang lagi lah. So itulah dia tadi, eksplorasi di kedai Salai Power. Dek, baru dek. Tapi biasalah, makan memang sedap. Tapi kau kena tahan je lah, nak beratur panjang. Pukul 11.30 tadi pun 1, 2, 3 line jugalah. 3 line parking dah hampir panjang. Dan aku nasib baik sebab aku beratur dekat kawasan nak ambil troli tu. Tapi kalau kau datang sekarang, dekat depan pintu tu, depan pintu kau start beratur. Beratur bukan apa, beratur tunggu tunggu meja. Beratur tunggu meja weh. Kau nak ambil lauk pun belum lagi. Dapat meja baru kau beratur ambil lauk. So overall aku punya rating, sebabkan dia punya rekaan dalam tu, dia punya aesthetic value yang ada kat situ, aku boleh bagilah 10/10. Okey kot kan? Ke murah hati sangat. So korang yang nak datang tengok
boleh check out alamat yang aku drop kat sini. Kalau ada singgah, ada masa singgah lah. Okay, aku nak pergi jalan-jalan dulu ke Shah Alam ni, tengok apa yang ada. Sementara aku tunggu appointment aku pukul 2 appointment aku. So, okay, bye. Kaki kepala. Ciao.